Mengapa satu pilihan raya kecil yang sudah diumumkan akhirnya ditarik balik? Apa sebenarnya yang ditakuti oleh parti-parti politik? Dan benarkah PAS berada di ambang kekalahan jika PRK Perlis diteruskan? Salam sejahtera, kembali lagi di channel Arena Rakyat, tempat isu jadi bualan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kenyataan oleh Marzuki Mohamad, bekas Ketua Setiausaha Sulit kepada Muhyiddin Yassin bahawa PAS berisiko kalah di 2 daripada 3 kerusi DUN Perlis sekiranya pilihan raya kecil diteruskan, bukan sekadar pandangan pribadi. Ia adalah satu analisis politik yang berpaksikan angka, tren pilihan raya, serta perubahan sentimen pengundi pasca PRU 15. Saudara-saudara yang dihormati, isu ini timbul apabila Speaker DUN Perlis, Russel Ezan, sebelum ini mengumumkan keperluan mengadakan PRK bagi 3 kerusi DUN, Cuping, Bintong, dan Guar Sanci sebelum menarik balik keputusan tersebut. Penarikan balik ini segera mencetuskan persoalan awam. Adakah keputusan ini berasaskan perundangan semata-mata atau wujud pertimbangan politik yang lebih besar? Hadirin yang budiman, untuk memahami kenyataan Marzuki, kita perlu kembali kepada keputusan PRU 15. PAS menang bukan kerana sokongan mutlak pengundi terhadap parti itu, tetapi kerana 2 faktor utama, gelombang sokongan Melayu terhadap Perikatan Nasional ketika itu, serta perpecahan undi antara Barisan Nasional dan Pakatan Harapan. Rakan-rakan penonton, gelombang PN yang kuat pada PRU 15 bukanlah fenomena kekal. Ia adalah reaksi kepada ketidakstabilan politik, kekecewaan terhadap parti tradisional, serta keinginan pengundi untuk mencuba alternatif. Namun gelombang politik bersifat sementara dan inilah yang menjadi asas hujah Marzuki. Saudara-saudari sekalian, di DUN Cuping, perbezaan undi antara PAS dan gabungan BNPH hanyalah sekitar 818 undi. Dalam konteks pilihan raya Malaysia, angka ini sangat kecil dan mudah berubah, terutamanya dalam PRK yang mempunyai kadar keluar mengundi lebih rendah dan dipengaruhi isu tempatan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Marzuki menegaskan bahawa kelebihan tipis ini boleh hilang dengan mudah jika mengambil kira beberapa faktor semasa. Kemelut dalaman PAS di Perlis, hubungan yang dilihat dingin dengan Istana Perlis, serta tren kembalinya sebahagian penyokong UMNO kepada parti asal mereka. Hadirin yang budiman, di Bintong pula, perbezaan undi sekitar 2.300 undi mungkin kelihatan lebih selesa. Namun apabila diteliti data PRU 14, undi asas PAS hanyalah 2.695, manakala BN memperoleh 3.986 undi. Ini menunjukkan hampir 1.000 undi BN telah beralih kepada PAS pada PRU 15. Rakan-rakan penonton, jika undi yang beralih ini kembali kepada BN, satu senario yang munasabah dalam konteks kerajaan perpaduan, maka kerusi Bintong juga berisiko tinggi jatuh ke tangan UMNO. Ini membuktikan bahawa kemenangan PAS di kawasan ini bukanlah kukuh seperti yang disangka. Saudara-saudari sekalian, faktor dalaman PAS di Perlis tidak boleh dipandang ringan. Penggantungan keanggotaan 3 adun PAS selepas tindakan mereka menandatangani akuan bersumpah
untuk menyingkirkan menteri besar telah menjejaskan imej parti di mata pengundi tempatan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, krisis dalaman memberi isyarat ketidakstabilan. Dalam PRK, pengundi sering memilih kestabilan berbanding idealisme. Persepsi bahawa parti sedang bergolak boleh memberi kesan besar terhadap keputusan undi. Hadirin yang budiman, Marzuki turut menekankan tren undi BN dan PH yang semakin bersifat transferable. PRK Mahkota dan Ayer Kuning menunjukkan bahawa penyokong kedua-dua blok ini sanggup menyokong calon antara satu sama lain demi mengekalkan kerajaan perpaduan. Rakan-rakan penonton, ini adalah perubahan budaya politik yang besar yang menandakan kematangan pengundi yang melihat pilihan raya bukan sekadar persaingan parti tetapi sebagai alat untuk mengekalkan kestabilan pentadbiran. Saudara-saudara sekalian, walaupun terdapat pertelegahan terbuka antara UMNO dan DAP berhubung isu tahanan rumah Najib Razak, Marzuki berpendapat ia tidak akan memberi kelebihan kepada PAS dalam PRK. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dari sudut rasional politik, DAP dan PH akan menyokong calon UMNO kerana menyokong UMNO bermaksud mengekalkan kerajaan perpaduan dan mengekalkan kerajaan perpaduan bermaksud mengekalkan kedudukan mereka dalam struktur kuasa persekutuan. Hadirin yang budiman, UMNO kini berada dalam fasa pemulihan selepas prestasi terburuknya pada PRU 15. Kemenangan PRK amat penting untuk menghantar isyarat kepada akar umbi bahawa parti itu masih relevan dan mampu bangkit. Rakan-rakan penonton, justru mengendurkan konflik dengan DAP dan PH demi kemenangan PRK adalah pilihan rasional bagi UMNO. Politik adalah soal keutamaan dan pada ketika ini, keutamaan UMNO ialah survival dan pemulihan. Saudara-saudara sekalian, Marzuki menegaskan bahawa muafakat nasional bukan pilihan rasional bagi UMNO buat masa ini. Kenyataan ini mencerminkan realiti politik semasa, bukan nostalgia politik masa lalu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, UMNO lebih memerlukan kestabilan kerajaan persekutuan dan akses kepada kuasa untuk membina semula parti, berbanding kembali kepada pakatan lama yang belum tentu menjamin kemenangan. Saudara-saudari sekalian, isu PRK Perlis ini memperlihatkan bagaimana politik pasca PRU 15 semakin pragmatik di mana emosi semakin digantikan dengan pengiraan strategi. Pengundi kini lebih peka terhadap kestabilan kerajaan berbanding retorik politik semata-mata dan ini memberi kelebihan kepada gabungan yang dilihat mampu mentadbir dengan konsisten. Rakan-rakan penonton, bagi PAS, kekalahan dalam PRK bukan sekadar kehilangan kerusi, tetapi boleh menjejaskan naratif kekuatan PN secara keseluruhan di mata penyokong. Jadi akhirnya, saudara-saudara sekalian, penarikan balik PRK mungkin meredahkan ketegangan buat sementara, tetapi persoalan sokongan sebenar rakyat Perlis masih belum terjawab sepenuhnya. Jadi persoalannya, jika PRK diteruskan, siapakah yang paling teruji? PAS, UMNO, atau keseluruhan konsep kerajaan perpaduan itu sendiri? Adakah pengundi Perlis masih setia dengan gelombang lama atau sudah beralih kepada realiti politik baharu? Dan jika Anda ada pandangan, kongsikan di ruangan komen. Dan jika Anda mahu terus mengikuti isu-isu panas yang menjadi bualan rakyat, jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih kerana sentiasa bersama Arena Rakyat, tempat isu jadi bualan.